Okey, kita masukkan ke tempatnya. Okey. Dan kita kena skru lah. Di bahagian belakang ni ada 2 skru. Okey, so ada 2 tempat skru ni. Okey, kita ikatlah sampai ketat. Okey. Di kedua-dua skru. Okey, so dah ketat lah kedua-dua skru ni. So kita boleh test lah, tengok. Okey. So lock. Yes. Dah boleh digunakan balik. Okey, walaupun dah jatuh, tergolek, dilanggar kereta, adalah kesan-kesan calar, tapi body dia masih kuat lagi. Okey. Impact kat sini sebelum ni, dan membuatkan lock set ni pecah. Jadi kita just replace lah. Okey, kita just replace lock yang pecah tu. Okey. Dan ianya boleh digunakan kembali. Okey. So replacement part ni kalau kat KL ni boleh ke Jalan Ipoh lah, GV Jalan Ipoh dekat dengan Balai Polis Sentul tu, macam tu. Okey. Sekian dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi.